Hai, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi dalam Ikazlan Channel. Jom kita masak. Hari ni saya nak masak ikan bawal sambal. Sambal ikan bawal, bawal ikan sambal, sambal bawal ikan. Okey, jom saya nak tunjukkan bahan-bahan yang saya akan gunakan. Bawang merah, bawang putih, cili kering, belacan. Okey, ini siang lah macam biasa, buang kulit semua. Ini potong-potong-potong, rebus. Lepas tu kisar. Untuk hiasan, bawang holland. Bawang holland ni sebiji cukup. Untuk bagi masam-masam, ali asam jawa. Okey, itu je simple. Selain tu garam, gula, aji, macam je lah. Jom saya nak menggoreng ikan ni dulu. Sebelum nak goreng, kita bedakkan dia dengan serbuk kunyit. Tu letak garam. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bedak. Tuan-tuan dan puan-puan semua, gorenglah ikan macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bahan bumbu dah siap. Ni semua bawang merah, bawang putih, belacan, cili kering. Dah siap dah. Kita tunggu ikan masak dulu. Okey, ikan goreng dah siap digorengkan. Kita guna minyak yang sama. Berasyap-asyap. Cepat-cepat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tuang je lah bahan yang kita kisar tadi, bawang-bawang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Agak gelap saya lupa nak cas bateri lighting tu. Tak apa, kita guna flash. Okey. Itu dia. Nampak terang sikit masa depan tu. Tunggu dia pecah minyak. Okey, sambal saya dah pecah minyak. Kau tengok ni. Macam ni lah. Dia pecah minyak, maksudnya dia macam ni lah. Alah, hai. Berasyap-asyap pula. Itu dia. Okey, lepas tu saya nak masukkan air asam jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Secukupnya. Okey. Kita bagi dia kering kembali. Sementara nak tunggu kering tu, masukkan gula. Ni suka kalau letak gula, suka letak gula, letak. Tak nak, tak apa. Saya guna gula Nissan yang beli dekat Kelantan hari tu. Okey, letak sikit. Lepas tu letak garam. Letak garam kasar. Bismillah. Letak garam halus pun boleh. Garam apa-apalah, janji garam. Okey, secukupnya. Tunggu lagi. Tunggu dia kering lagi. Tunggu dia kering lagi sekali. Lepas tu korang rasalah. Masam. Nak manis. Okey, sambal saya dah siap. Saya dah rasa dah cukup yang saya nak lah. Masukkan ikan yang dah digoreng. Ni kalau letak ayam pun sedap ni. Saya ayam sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau korang nak siram dekat atas ikan goreng ni pun boleh. Ikut suka korang lah nak cara macam mana. Ui, nampak sedap lah guys. Sambal simple je saya ni lah. Tak ada letak halia, tak ada letak apa. Ini permintaan suamiku yang tersayang, disayang, menyayang, sayang, menyayang. Hiasan bawang holland, bawang besar merah pun boleh. Tapi saya rasa nak letak bawang holland pula hari ni. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini bukan comot tak korang. Ini sebenarnya seni daripada saya. Susah nak dapat seni macam ni. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komen macam biasa. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.